Midnight Sailors. Yeah. Selamat datang ke Midnight Sailor Podcast di Spotify bersama host anda, AJ, Zaki, D to the A to the ING. Tune in right now. Midnight Sailors. Midnight Sailors, kita ride the wave. Lampu kota nyala, stories on replay. From the dark till the dawn, we don't need no favors. Tune in right now. Midnight Sailors. Jam 12, vibes makin panas. Mic hidup suara, tak pernah malas berlayar dalam malam. Udah strike, aku tak kumpau. Aku adalah sen, mana ikan kau. Nah cium rot, aku apa yang kau bau. Yeah, bau hanyir, kan aku tak kumpau. Tak, aku tak kubau. Kau lambat mat, kau enjoy sangat mat. Orang dah kutip, kau baru nak ikat. Selamat datang kembali ke Midnight Sailor Podcast. Welcome guys. Welcome. Lagu tadi baik. Siapa kumpau? Tak ada orang Yang ada, tak ada orang lah. Ada satu. Satu. Actually dua kan, dua orang kubau Satu lah. Dua. Termasuk dengan siapa tu? Boatman. Captain. Abaim. Tak lain satu. Ada punya ni. Dek dia. Deki Abaim lah. lah. Abaim. Ini actually okay lah. Okay lah, tak boleh kira dia lah. Tak boleh kira Dia kan dia. tolong-tolong. Okay, let's start off something. Okay, technically that we just came back from the boat trip, which is just a few days back. Betul Yes, tak, kan? correct. So I really enjoy this boat trip. So aku rasa this is the first aku punya boat trip yang kirakan aku enjoy lah. Aku enjoy lah. Aku bukan enjoy pasal tak dapat ikan tau, ataupun dapat ikan. Aku enjoy the companies of The boatman, the captain. the captains and you guys lah. Pasal this boatman yang kau kenalkan ni, aku rasa banyak benda juga yang dia ajar. Correct. Dia ajar. So aku really appreciate lah dia cara ajar. Aku rasa mungkin memang dia orang dia memang suka mengajar lah. Cuba kau shout out sikit dia punya company. Okay, dia punya boatman. just to shout out to this company which is actually apa ni, Lucky One Charter Okay, one charter. Lucky One Charter. Dia ada Lucky Two Charter juga tau. So it's the same. Serious lah? Ya, betul. Dia ada Lucky Ada Two lagi Charter. tu Correct. juga. Lucky Two Charter. Correct. Maybe So, is nama boat lah. oh, mungkin nama boat lah. Okay. So Tapi captain dia? Captain Amran. Okay. Deki alamak siapa? Abang Aim. Abang Aim, aka Ibrahim. Apa? Ibrahim apa cakap? Apa siapa? Ya, dia susah nak Aku sebut tak nama tahu. tu lah. Ibrahim pendek. Bukan lah, Syah. Dia cakap Ibrahim apa lah. Kan ni orang check lah. Orang check ni. Apa ni nama aku, susah nak sebut lah. Aku tak tahu. Nanti Black kalau ada, nanti kita boleh bawa lah. Oh. Kelakar. Tapi aku rasa I find him very funny lah. Very funny guy. Tapi okay lah Abaim tu banyak tolong aku juga on that day. Okay. Biasalah orang bawa sakit, lepas tu kena apa? Diarrhea. Oh insyaAllah aku cakap kau punya leceh, barang leceh ni kalau sakit perut kat Kat atas tu. boat Kalau nasib baik yang kat dinggi kita selalu tu aku cakap sakit perut tapi bukan diarrhea sure. Betul tolong cakap nak kena clear. Tapi kalau Tapi perut dah bagus got to go means got to go lah. No choice apa. Tapi betul juga abang ingin kasih apa? Betul. Petua dia. Air, garam dengan gula. Kau silap. Sebenarnya time kau pergi toilet tu dia ambil air laut. Ya ke? Kita berbual lah dengan kapten kan. Kapten berbual. Tapi memang kelakar. Memang diorang kira apa, there's a Malay term for it. Apa, kering gusi There's this thing lah, macam diorang kan ketawa je lah. Dengan diorang is ketawa lah. Walaupun diorang bahan tapi macam kita don't take it to the heart lah. Yalah. That's a good thing Gurau lah. kasar. Gurau kasar. kasar. Gurau dia kasar tau. Kau tahu saya aku tengah pancing. Kali Abang Aim tu tengah kat belakang lah, tengah duduk. Tu kau tahu kapten cakap apa? Asal aku tengok muka kau macam budak autism. Dia cakap siapa Abang Aim tu. Astagfirullah. Aku dah tengok isu. Aku rasa ni within the fishing community memang Memang gitu normal lah. Memang normal Even kat Malaysia pun sama.
Kat Malaysia boatman pun sama juga. Diorang pun akan gurau macam gitu juga. Sama je. Oh, okay. It's within the fishing committee. Aku perasan boatman, captain ni semua memang sama lah. Okay. Dia punya cara gurau dia Gurau. gitu lah. Tapi okay, I'm just a little bit curious. Okay, boatman aku tahu. That is the full time job. Okay, bawa orang pergi laut and is hari-hari lah, macam penuh kan. So kalau macam deki diorang ni, so is a part time thing ataupun is together with them all the way. Depends lah. Ada yang freelance juga. Aku ada kawan kerja, dia part time deki tau. Oh, is it? Usually weekends lah. Oh, Dia okay. ikut one of the captain, dia jadi deki lah. Dia sambil tu dapat mancing free. So he just enjoy it. Then pasal dia willing to volunteer as a deki. Aku tak tahu dia dapat payment ke tak. Okay. Tapi dia selalu ni lah, almost every weekend dia akan keluar. Oh, okay. Oh, baik lah. Pasal aku rasa deki punya job is not easy sah bro. Faham tak? Pasal dia nak kena handle anchor sah. Yes. Habis habis tu nak kena tengok. Depends on customize. kapal apa lah. Tak semua. Pasal one thing boat dia is considered manual punya anchor. Manual anchor. So in the sense that dia nak kena, dia punya buka tutup nak kena ada orang kat sana. Okay. There are some where tak perlu orang kat Auto sana je. Dia auto. Oh, just daripada Dia tu just tekan. picit je lah. Habis kau kena tengok lah macam mana kau punya Pasal dia ada anchor. switch kan kat tu motor anchor tu. Yes. Pusing. So there are some where tak ada switch kat sana lah. Interesting lah. But some macam yang ni Cap Amran ni dia okay, bila dia dah anchor, dia make sure dia stop betul-betul ke atas rangka-rangka ke Batu karang. batu karang ke. Dia kalau tak stop macam on that day juga kau tengok dia stop kali, lepas tu dia suruh abai angkat balik ke. Pasal dia nak on point lah. Dia very Yes, particular lah. Very particular lah. And I think he really knows the sports lah. Mungkin hari tu bukan rezeki kita lah. Aku rasa kat Singapore dia punya sports are quite standard lah. Oh, is it? Oh, that means kalau satu orang kat sana, semua kat sana lah. Kalau kau perasan dia dengan boatman lain macam diorang boleh cakap, oh aku kat tadi batu 17 lah, apalah this and that. So meaning they all actually sharing the same spots Same spots lah. Very likely lah. Pasal Singapore memang kecil apa. Okay. Unless kau cakap yang boatman yang keluar daripada that streets there lah. Basically between Ubin dengan Changi. Unless boatman tu keluar dari sana, then mungkin tu dah spot dia sendiri lah, aku rasa. Kalau tak, yang lain semua aku rasa is a shared spot, like standard lah. Most boatman kalau kau ambil mungkin lain boatman mungkin akan bawa kau to the same places lah. Okay. This is my point of view lah. Mungkin kemungkinan betul juga. Mungkin. Pasal kau tengok kayak pun pergi sama tempat sih. Ada few times kita nampak kayak pun around that same area juga. Itu pasal ada karang. So actually these places are so called the standard places lah in Singapore waters lah, aku rasa lah. It's not like special macam okay, like for example kita boatman kau ada spot kau sendiri ke, aku ada spot aku sendiri, kau ada spot kau sendiri ke. Tapi dalam tu kalau kau pergi, kalau kau tengok dia tempat tu memang besar kan. Tapi kau boleh tengok siapa yang makan tu spot, siapa yang makan jauh sikit. Okay. Macam aku dah pergi dengan Captain Amran a few times. Apa spot dia semua is exactly the same. Tapi bila kau pergi, macam ada satu hari tu pergi, kau ada nampak dua boat jauh sikit parking. Oh, okay. Dia dengan lagi satu boat kat sini. That means diorang tahu ni spot bawah ni. Diorang memang main dekat bawah batu karang semualah. Tapi yang dua boat tu just park somewhere there, around there. Diorang tak cari batu ke. The precise place lah. Yes kan. Macam diorang cari tempat betul-betul bawah ada macam dulu ada kelong ke batu ke. They will park there. Okay. Sampai dia ada cakap ada bila aku dengar dia berbual dia cakap ni orang-orang cakap this is the land of the giant. So he's referring to actually ikan sebesar-besar bass lah basically. Oh, is it? Yang korang dua lepas lah. Jangan sabar. Jangan marah. Pasal korang kena bahan muka boring dua-dua ekor kat sana. Satu kiri satu kanan. Tapi benda yang belajar lah. Tapi betul-betul okay lah. To talk about more about the fishing part lah Okay, so kita dah start off everything. Dah ambil umpan, dah semua dah settle.
So aku rasa first person dapat ikan Zaki. Zaki lah. Ikan Anak kerapu. anak kerapu. Okay, Yes. then after that honestly aku rasa kan there is a lot of takes tau during that that trip. Cuma banyak lucut lah. Gentle bercakap. Kalau tak Lucut 3 je. Ken ada juga apa ada memang bahasa yang besar lah. Yang besar is besar lah. 3 lah. But So, aku rasa one thing Singapore Water, aku rasa bawa banyak structure. Diorang cepat sih masuk batu. Sekejap gila. sekejap Kau macam lambat sikit dia mesti dah masuk dah. so that means you Kau cannot park no. That's the thing, right? Tak, kau park. Kau parking Kau that time bila diorang kan kau parking, kau tak pegang Aku Dia dapat parking kan. aku parking. Kau parking. Kau letak rod. Aku letak sekejap je. Aku just put sekejap. Aku tengah berbual sekali. Zup. Tu kapten cakap, angkat. Tu aku tarik. Oh dah masuk. Macam aku main, kau tengok aku banyak kali kan aku cakap, Cap dah masuk Cap sangkut. Cap ni Cap tu. Sampai dia pun naik boring aku. Sampai satu kali tu dia cakap, aku cakap apa, alamak lagi sekali dia masuk. Lepas tu dia tarik, dah tapi kecil je. Kenapa kecil? Arum bugam. Yes. Arung. Tu pun aku lepaskan. Hmm. So bangsa nak kena pegang Nak kena pegang. Cuma aku tak tahu. Bukan besar aku bawa. I cannot be blaming the rod that I bring lah. But aku tak dapat feel the nibble lah. Ni gentleman cakap. Biasa kita main kayak dengan dinghy. Kau letak. Pasal aku rasa rod lah. Rod aku is PE 2 to 4 tau. So is medium. So aku tak rasa yang dia punya ketua macam ikan zup. It's not so Tak rasa. sensitive lah. Pasal korang pun cakap apa, ni kat tengah-tengah laut is bukan nibble tau, is sup jalan. So aku nak feel it. Zup. Tak ada. Kau faham tak? While when kita main kat dinghy, aku bawa UL. Kau boleh tahu saya kau nampak dia main tip macam zup. So kalau macam ni aku tak tahu lah. Mungkin aku tak berapa tak berapa familiar dengan rod baru. So aku rasa tengah belajar. Boleh try lagi. Jangan takut. Nanti Betul lah. kita boleh Aku rasa pergi nak lagi. try lagi lah. Tapi this time around next. Tapi aku boleh cakap hari tu ikan kecil-kecil tak banyak. Ikan besar banyak kan? Ikan kecil-kecil tak banyak. Ikan besar banyak. Ikan besar time kita je lah. Yang kau dapat, aku lepas, dia lepas, Zaki pun Abang lepas. Black pun dapat apa? Ikan kerapu. Ikan kerapu. Yes. Itu ikan kerapu, itu ikan kerapu kejar. Betul. Kejar Pasal betul. dia tengah reel naik. Dia tengah reel. Dengan aku tengah reel, Okay. lepas tu dia pun reel. Dia tengah reel, Tiba-tiba. fish on. Fish on. Okay. Kira kan tu kerapu kejar dia punya udang. Oh, okay. Understand. Then after that, kalau nak cakap ikan kecil-kecil tak banyak juga. Kalau banyak, then aku rasa on that day kau boleh rasa dia punya nibble-nibble lah. Dengan ikan yang kita sangkakan pun tak ada juga. Saya ni first time saya. Dah ditegur-tegur pun tak sampai satu duri. Dah diseru. Boleh Dah kopek udang. Itulah. Betul. Tapi honestly. Udang dia besar boy. Kilong kasih udang is quite big. So aku dah macam tiger prawn je aku tengok. Jadi besar sini. aku ada skeptical sikit bila udang besar. Oh, Pasal aku yes, pernah correct. main kelong Correct. kat Singapura. Udang besar sia. Besar Betul. macam itu lah besar. Satu malam main. Anak aku potong-potong Syul. Sia. Correct. Too big. Macam besar gitu. Kalau ikan dia lagi besar, okey lah kan. Tapi Singapura punya ikan tak, nak cari yang bas punya susah kan. Yalah. Tapi aku imagine during that time bila korang dapat naikkan tu dua monster tu kan. Korang confirm senyum gila babi. Gentle me cakap. Confirm. Tu aku bilang kau, the gentle. take was quite surprising lah. I mean aku dah pernah main kayak. Aku pernah naik like Kau experience types tau. of Kau fishes. experience And angler yang itu was really berat lah. It was really boleh rasa ikan tu memang berat. Tekan apa? Aku dah tengok kau baru tekan. Aku dah tak boleh. Aku nak reel dia naik pun susah sih. Serius lah. Macam Keluar je. ya keluar je saya aku pergi drag. Aku dah Dia macam dia dia tarik je. je. Dia tarik je benda tu tekan. Dia tarik je benda tu tekan. Dengan satunya aku rasa kapten tak boleh banyak berbual. Kalau macam gitu kan nak kena fokus. Cepat. Saut. Faham tak? But the thing is once you start to, pasal kita pun risau kan. Line kita tipis lah. Aku main line pun tipis Syul. Kau just imagine kau pump dengan karang. Dan dah gitu gesek-gesek.
Mau putus dah. Once kalau kau dah boleh start pump tu kan, kira kan Dah boleh naik dah atas air dah. Yalah. Dah boleh naik. Once kau- Cuma dia nak main-main je. Once dia tak boleh pump problem Cuma kadang-kadang bila kau pump tu, the main technique is that apa yang macam siapa ni? Cap cakap, bila korang pump tu, ikan tengah naik, korang pergi apa ni? Ikan dah naik, lepas tu korang reel, lepas tu korang naik balik. Itu yang boleh lucut tu nanti dia punya mata kail. Oh, terlepas Pasal dia slack lah basically. So that means the proper technique is to just pump it up lah without reeling. Or pump then slowly reel. Pump reel. Pump and slowly. reel. Oh, okay. It's Pump not and it's To not reduce the slack lah. Bukan kau tarik dua constantly kali. Kau tarik Okay. 2 kali gitu macam tak boleh. Okay. Understand. Macam dia aku bikin. Oh dah cantik. Cap pun cakap okay, drag pun cantik. Okay, tarik. Benda tarik, Cap putus. Itu patah tau. Kau punya mata kail. Aku pun tengok, patah saya mata kail. First time saya ni aku tengok, tak pernah nampak. Kau pun, Itulah. first time Besi saya- tu boleh besi patah. saya. Aku tak pelik tahu saya. lah. Aku tak tahu. Aku dah tengok kan. Aku dah macam apa saya nak buat. Nak cakap tak boleh cakap apa. Tapi bila Captain Captain knows his stuff Asya. Honestly dia tahu apa. Dia tahu aku ni apa, Buzen Joker apa. Macam Batman dengan Joker pair up okay. So kau rasa kan equipment is important ke tak? Pasal dia pun cakap apa, kau nak beli apa, dia cakap apa dengan kau? Kau lain kali datang aku punya boat, aku mau kasih. Terminal equipment is important lah. Yes. Basically kau punya hooks, kau punya line, I mean reel dengan rod tu secondary. Pada aku lah. Pasal unless kalau kau main bottom, reel dengan rod is secondary, tapi yang lain macam hooks, the least important is batu lah. Batu tak kisahlah. As long as dia berat, dia boleh turun sudah lah. Okay, Betul understand. Okay. Pasal aku pernah land siakap dengan aku punya rod tinggal 1 foot left. Aku punya rod patah. Bila aku pergi kayak, aku punya rod patah. On the first, aku rasa mungkin kerapu ke apa, dia dah masuk batu. So aku try nak tarik-tarik, sekali rod aku patah. Dah patah. Lepas tu line aku pun putus, aku ikat lagi. Itu baru start juga mancing. Aku campak aku main luring saya tu. Luring dengan 1 foot rod. Sure lah. Kecil saya tu. Lepas tu pun aku boleh dapat land siakap lah. So pada aku it is kalau imagine if it's aku punya hook yang tak bagus ke apa, macam aku punya contoh gitulah. So that one would definitely cause me to lose the fish lah. Tapi but if your rod is like dah patah, you can still land a fish. Tapi kena cakap kau, yang mata kail yang patah tu kan, yang hook yang aku patah tu is the same hook that aku dapat yang time kita main ikan cermin je. Mungkin, tapi ikan cermin kau kena faham, dia punya mulut dia tak keras macam kerapu that kind of size. Predator type lah, different. Dia senang Close koyak combat. saya, in fact kalau cermin cermin mulut senang koyak. Koyak boleh lucut lah, betul tak? Yes. Sombeng Koyak lah dia. boleh lucut. Kau tahu apa, anyway kita tahu apa, kerapu kan degil jahat Malaysia tu, close macam that time kita pernah berbual dengan motor angler kan. Pasal cakap apa, kerapu is a close quarter combat punya fish. Pasal kau tak boleh, kau tak boleh kasi lepa dia ke slack tau. lah. Kau terus sup, kau kena Kena terus tarik. start to pull him up So lah. bila captain kat atas boat tu, captain cakap, kau pay drag set kalau boleh jangan set apa ni, jangan set terlalu ni kan, nak kena set Jangan berapa cair. kan. So he really knows the calculation well already. So kalau let's say ikan kerabu angkat, dia nak rembat, benda tu tak boleh terus keluar apa. lah. Dia tak keluar senang Correct. lah. So banyak benda saya aku belajar. Tapi kat sana. yang aku punya yang putus tu, aku limpah, aku baru limpah saya tu, baru letak udang limpah. Dia gigit-gigit. Oh, dia ada dibel lah. Ada dibel. So aku ingat batu. Aku ingat pasal batu jalan. Yelah, batu gerak dan batu dropping gerak. down kan. Boleh aku rasa macam dia sedut. Aku reel, aku tarik, itu yang dapat. Aku pun was teknik aku tengah on the drop. Tengah drop. Saup. Aku dah saup, tapi aku masih tengah drop. Lepas tu aku lock reel. Lock reel, aku jig sekali je, terus dah start lah. Dah start, dia dah Terus start. dah dah zeng, hook zeng, lah. zeng, zeng, zeng. Dia punya reel dah start, dia punya drag dah start keluar. Itu Itu hari kalau betul. dapat, kira kita punya boat
On that day aku rasa boat kita champion je. Champion of the champion. Betul-betul pasal boat lain semua. Tak Boat dapat lain pun Champion, kosong bro. lah, senyap je. Confirm bang. Tapi personally untuk aku punya take lah, based on aku punya experience pernah dengan boatman kat Malaysia. And when aku pergi keluar dengan dia kan. So the main difference right in terms of how to say, okay, boatman ada dua macam. One type is suka anchor. The other type is drift. Drift, okay. Alright. So usually yang drift punya type, okay, diorang akan actively hunt for the fish. So for example, sama macam main kayak. Kau drop ni tempat, kau rasa 5 minit, 10 minit macam tak ada nibble pun, kau mesti terasa nak pergi try the next spot kan. Betul tak? Jalan lah. Yeah, so aku prefer that kind of style where boatman macam drop, dia tunggu 5-10 minit, tengok tak ada rod, semua tak ada cerita, up. Okay, kita try lagi next spot, next spot. So kau need to actively hunt. Understand. So pada aku prefer that kind of boatman lah. Yang tak anchor, actively hunt. That way you spend more time on fishing rather than parking the boat lah. Pada aku lah, this is my preference lah in a sense lah. Yeah, so bila aku pergi Malaysia yang that time yang Batu Putih tu. So boatman seriously dia macam gitu lah. Kita drop sekejap je lah. Aku rasa aku cuma cast 2 kali, okay up, jom next spot. There are times where just campak sekali je, dia tunggu, tengok tak cerita, up next spot. So it's like betul-betul, I mean kalau boatman betul-betul rajin, that's how they will go. They will do it lah sampai cari spot yang betul-betul ada orang strike. Okay, then kita main lah. Keep main kat sana lah. Not necessarily nak kena like full boil or something like that, tapi at least dah, kalau kau perasan lah, usually macam kita sampai spot baru aku kan, aku drop terus dah ada apa. Kira actually tempat tu ada ikan lah. Cuma mungkin sebab aku dah lucu ke apa kan, ikan lari ke apa, tak tahulah. Yes. Maybe possibilities. So tapi I mean end of the day, aku punya preference is yang boatman yang drift, actively fine lah. Yeah. And that whole trip aku pergi kat Batu Putih, kita satu kali pun tak anchor pun. Semua drifting lah. Semua drift, all the way drift. And really it is effective lah, I would say lah. Pasal for me, aku punya mentality of drifting, macam dia aku rasa aku pun get the wrong idea of drifting. Aku thinking of drifting is just campak, kasih boat tu gerak sendiri. Lepas tu nanti adjust balik. It's not like that. I thought that was so drifting basically means where we do not spend time to anchor. Kita akan cari, for example kalau Malaysia, example kau tengah cari boiling. Pasal the best time to catch fish is when it's boiling ber. So boatman akan macam tengok macam ada burung ke tak. So burung tu indicator juga yang tempat tu ada ikan. Pasal burung akan want to catch the bait fish. And on top of that, kau tengok top water action lah. But in Singapore a bit harder lah, pasal you don't see this kind of thing so often ber. Betul tak? So it really depends on the fish finder. Macam dia lalu this area, nampak fish finder ada banyak activity kat bawah, okay, then terus drop. The thing is kalau kau dah anchor everything, boat dah gerak, bak rebuk, chances ikan pun might lari pun ada. Kau faham tak? Dia sendiri cakap apa, nak kena senyap baru boleh dapat ikan merah ke apa, that kind of thing. So pada aku macam once kau dah anchor right, it's like you letting the fish know, okay, I'm here to catch you lah. In a sense lah. Yeah, it's different whereby kau just drift above that location, then kau just drop. Then so basically boatman akan macam dia kat dia punya radar dia dah nampak this area ada ikan. So dia akan slow down, dia akan drift on top, dia akan suruh kau drop. So kau drop, so basically is to that spot is tempat ada ikan dia. Kalau ikan tak makan, then kira kan ikan that area memang taklah makan lah. Terus up lah, go to the next spot. Atau mungkin korang drop lambat, datang miss that spot, tempat dia kat belakang. Something like that lah. So that's what it basically means lah. Kalau aku pergi Mersing, kau imagine 60 meter. Diorang sampai dah seram nak drop, pasal takut captain cakap up lagi. Leceh Asian lah. Yelah, pasal diorang 60 meter habis pakai batu size 15. Kau drop, lepas tu dia tengok tak ada rock gerak, okay, up, kau dah gulung lagi.
That kind of thing lah. So I mean different boatman got a different techniques lah. Style lah. Personally aku prefer where drifting actively go and hunt lah. Pasal sometimes kau tahu tempat tu memang dah tak ada bike lah. So just forget it lah. And the purpose of being on a boat is because you are mobile. You can go and try many places. It's not for you to like go to one spot so that you can just drop then wait the whole day there. That kind of thing tau. Pasal the whole idea of having a boat is for you to actively go and hunt lah. Just like macam Nodin semua diorang ketuk-ketuk lah. Diorang punya cara is aku ingat the time kita ambil dia as guide. Kata kita akan just try. Tak ada, kita principle is kita ketuk, ada, tak ada kita go next spot. Kita pergi next rumah, kita try ketuk lagi. Yes, correct. So aku rasa that method is more effective in finding fishes as compared to macam kita just cari a place where ada structure then kita just try our luck lah. Yalah. So, As we know, all structures there is fish lah. Betul yes, apa? correct. So it doesn't have to be that specific structure untuk kita ramai-ramai pula tu ketuk. Aku rasa ikan mau confused. Banyak saya udang. Baik pun. Yalah betul. Tapi aku rasa this is not going to be the end. Kita akan try lagi. Lepas nak try ni kan moose. Aku rasa yes. try. Kau tahu Moose the next day dia bawa lagi satu group. Dapat lepas juga? kita punya. Kau tengok dia punya video dia. So kita boleh try lah. Kita boleh try moose lah. Dia naik kurang 6 kilo. Siap lah. Kita boleh try. And 2 orang je mancing. Kerapu dia aku rasa belasan ekor sih. Serius lah. Serius. Sorry, moose kat mana? Ambil daripada mana? Lorong Halus. Lorong Halus. Dia berapa Berapa dia charge gitu? 550. Wow. Okay, we can try next. Dia 550. So if 5 packs is 110 lah. Okay lah. Actually harga dia pun okay jugalah. I mean market we frank Singapore more or less. Kita pergi time puasa pun baik juga. Time boleh ke boy? Asal tak boleh? Tak salah lah. Tak salah Cuma nak kena tahan puasa je. Of course lah. Tapi aku okay Alhamdulillah. Korang tu yang kuat merokok ni, aku risau ni. Tak lah. Okay Time lah. puasa Sial nak lah rokok kau. kau berepek pun. Tak ada lah. Pasal aku tengok sekejap-kejap macam korang isap rokok. Isap je lah. Kalau puasa-puasa. Kalau nak isap je. Kau tanggung sendiri lah. Tak, aku tak korang. Yelah. Okay lah, kita boleh try moose. Bulan puasa confirm nak pergi? Kau relax. Kau punya berbual selalu laju. Relax. Lepas raya lah. Nanti plan tak cukup orang lagi. Tak apa. Relax dulu. So is tapi this time round insyaAllah cukup. Pasal sikit hari kita baru balik ni, aku jumpa satu members aku lah. Dia ada cakap pasal aku ada ajak dia. Dia cakap alamak dia dah start kerja baru. So dia cakap by the way yang kerja baru tak selasi apa, dia tak it's not to his tak selesa lah. So dia cakap dia ditch that job. So he's doing his own freelance job. So dia cakap kalau next time ada nak pergi boat lagi kan, then just boleh ask him so he can tag along lah. Boleh. So kita boleh try moose lah insyaAllah. Boleh try. Okay. Tu mungkin lepas raya lah. Tu nanti kita akan berbual lagi lah. Alright lah. Okay lah. Ken. Alright. So apa ni, but at the end of the day aku rasa aku tak kecewa sangat dengan dia punya trip lah. Ya, trip kita datang. Walaupun dah licit. So aku pun belajar banyak benda lah kat sana So there's a lot of thing lah. Yes, correct. So kalau korang rasa nak yang dengar kita podcast ni nak try out fishing on a boat, boleh try cari kat Facebook Lucky One Charter. Korang boleh try engage the services lah untuk pergi pancing kat daerah Changi ke somewhere where he knows his spot where he's going to bring you guys lah. Anyway, those yang dengar kita punya podcast juga, ikut kita kat kita punya Spotify, kita punya YouTube, kita punya TikTok, kita punya IG. Yes, correct. Okay, dari situ kami menutup tirai dengan mengatakan pelan-pelan real tapi jangan cair. Midnight sailors. Midnight sailors, kita